mudah saja nak pakai. Jadi kalau korang nak, sekali dengan kotak ni bang, harga berapa? 130 bukan, 150 bukan bang. Saya nak belanja dekat korang harga bawah RM80. Yang ini electric screwdriver, tak boleh guna untuk drill. Kegunaan dia untuk buka pasang skru, buka pasang perabot. Abang nak buka pasang mainan anak, yang ini sesuai. Sebab apa? Saya paling suka dia ada 2 mod. Nampak? Tadi bentuk lain kan? Tengok Oh, magic. Sekarang macam ni pula. Macam mana tu? Wow, nampak? Sekejap je bang. Bang, sini ada satu button push. Tengok, bila tekan ni, pusing lah. Nampak? Gitu jadi dia bang. Padu tak padu. Ada 6 mata tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata ni. Mata ni dah takkan cabut. Tak boleh cabut, tak boleh tertanggal, melainkan abang paksa. Cara pakai, pusing macam ni. Abang pusing, kemudian bila dah sampai depan, nampak tak? Dia ada lubang tu. Abang masukkan. Alamak. Teruslah pakai. Habis pakai macam mana? Pusing, tarik, pusing, simpan. Mudah? Jadi, kalau yang korang macam saya kadang lupa kat mana, tinggal cabut-cabut anak buat main hilang-hilang bang. Yang ini satu set ni bang, ada 6 mata yang basic. Abang dah takkan hilang dah tak pening-pening dah bang. Setiap kali abang nak pasang perabot, cari je kilat ni bang. Kita bagi sekali dengan kotak dia. Dalam kotak ni kita bagi lagi aksesori. Ada 16 lagi mata kita bagi, 17, 18 mata kita bagi. Sekali dengan extender ini pakai USB Type C. Dia tahan 8 jam sekali cas USB Type C kita bagi sekali dengan charger dia. Bang, mudah saja nak pakai. Jadi kalau korang nak, sekali dengan kotak ni bang, harga berapa? 130 bukan, 150 bukan bang. Saya nak belanja dekat korang harga bawah RM80. Nampak tak bang? Siapa yang nampak harga bawah lagi daripada RM70 bang, terus grab sekarang. Terus tekan buy, tekan beli, tekan button merah ni sekarang bang. Yang mana yang nampak harga bawah RM70 bang, terus tekan buy, tekan beli, tekan button merah ni bang. Cepat bang, sebelum dia hilang. Yang ini tak lama bang.